Semiskin-miskin orang Islam, dia tak boleh tinggal semayang. Semayang tak peluang. Ambil wudu, air pun percuma. Bahkan surau ada, percuma. Tapi tak boleh tak semayang. Mak bapak sebagai contoh. Bila mak bapak buat, mudah-mudahan anak ikut. Walaupun kita miskin segi dunia, mudah-mudahan tak miskin di akhirat. Kerana amalan yang mula-mula Allah akan tanya di akhirat bukan berapa anak, berapa kereta, berapa gaji. Allah tanya semayang tidak. Kalau semayang, alhamdulillah, Allah anggap berjaya. Kalau tak semayang, walaupun kerja besar, gaji besar, kereta besar, rumah besar, tak semayang, dia rugi di akhirat. Sebab itu orang Islam, alhamdulillah, Allah selamatkan mereka sampai hari ini kerana adanya semayang.